Alright guys, welcome back my channel Asal Damia. Yang belum subscribe tu subscribe, yang belum like belum share. Okay guys, dah lama kita tak buat video tentang warna. So lama sangat dah kita tak buat video. So kali ni guys, aku nak tunjuk korang lampu yang terbaru yang aku punya supplier bagi kan, untuk kita test. Jom. So ni lampu dia. Teng. So kat sini tulis kat sini competition grade apa ambient nature fish beautiful. So nampak natural. So nampak natural. Color exchange. So 6500K neutral color temperature. So dia nampak temperature. Okay, ni lampu main super color plus. Alright, ni main super color plus. Kita akan tukar dengan lampu tanning ni. Lampu ni UV, dia ada UVA guys. Tengok, dia ada UVA, UVB, UVA, and then UVAB. Ni semua ada. So ni new. So model terbaru, brand terbaru. So kita try tengok. Ni yang nama dia. Nampak. So kita dah buka. Kita buka sama-sama. Lampu dia aku rasa lebih kurang main juga. Nampak? Ni kotak dia, box dia. Lihat tepi box dia. Baik, ni lampu dia. So ni plug Malaysia dia pakai. Nampak? Plug Malaysia. Ni dia. Kira LED siri. So ni gold. So nampak. Okay, LG logo dia. So kita try tengok. Tu kat situ ada plug kosong. Kita bor tengok. Dan kita akan keluarkan lampu main tu. Dan kita bor tengok lah. Alright. So nampak different. Nanti kita tengok different tak different lampu main dengan lampu ni. Kita tengok nanti. Dia bagi ni 2 je. Tekut sikit. Patutnya 3. Ini kalau 3 ni kalau 3 dia bagi lagi kokoh. Sebab dia tengah tepi-tepi. Alright, tapi dia bagi 2. Kita cubalah 2. Tengok macam mana. Alright. Lampu dia. Harga dia rasa tak semahal macam main kot. Nampak? Okay, jom kita letaklah air lah. Okay guys, kita bor dulu dia punya ni. Jari tak off lampu main. Tengok macam mana lampu ni dia pergi. Sama tak? Dia boleh come with display dengan tanning kot kalau macam tu. Dia pakai LED Okay, ni lampu main kita off dulu. So kita buka lampu dia. So korang rasa macam ni? Kendor lah. Ya guys, aku punya Swiss ni kendor. Okay, korang rasa macam ni? Cantik tak? Nampak? Macam tak dia? Pemain kita tak buka dah. Lampu dia je. So apa pendapat korang? Aku rasa lampu dia ni nampak? So korang rasa macam mana? 6700K. Dia kata 6700K. Dia lampu tanning tapi boleh buat lampu display juga. Korang rasa macam mana? Padu tak pada lampu ni? Cuba korang komen dekat aku punya komen tu.
So lampu ni baru, brand baru, LG lithium gold. Nampak? So ikan ni dia akan sesuai lah dengan lampu ni nanti. Cantik kau rasa? Ke lampu main tadi lagi cantik? Mama rasa macam mana, Mah? Ha? Lampu terang? Lampu main tadi? Kurang sikit. So kita tanya pendapat lain ya. Pendapat kita punya juru kamera, kita punya Myla. So rasa lampu ni lagi terang pada lampu tadi. So lampu ni lagi cantik ke pada lampu tadi? Ni cantik. So lampu tadi kurang sikit. Jom kita buka balik lampu main, kita tutup lampu ni sekejap. Ni lampu main. So tutup lampu ni sekejap. So ni lampu display. Okey. Ni lampu tanning bawah ni. Jom kita buka balik lampu tanning. So nampak tak ketara perbezaan dia? Kalau kita letak ni bawah sikit, lampu display main pula. Wah, terang betul dia. So ini lampu main. Dengan lampu tu kita buka dua-dua. So kita off balik lampu yang baru tadi. So what do you think, guys? So boleh komen. Okay. So lampu ni memang sesuai untuk display. Macam mana? Tadi untuk ni, dan ni. Okey tak lampu tadi? Okay guys, macam mana pun kita test dulu lampu ni seminggu ke 2 minggu. Kita tengok macam mana hasil dia. Kita buka lampu display dulu, tak tempat lain. Yang pegang guys.